Alright guys, welcome back my channel Al-Sadam ya. So yang belum subscribe my YouTube channel, please subscribe guys. Yang belum like tu boleh like dan share. Okay guys, tajuk kita seterusnya kita tengok baca, kita dah listkan ni. Okay, background, latar belakang. Okay, latar belakang kebanyakannya kita ambil warna putih atau warna hitam lah. Sekarang punya trend. Cuma untuk red warna, kebanyakan kita tak everything putih. Yang ni kita buat juga latar belakang dia. So kita tengok dekat-dekat. Kita buat, okay, background dia kita buat belakang sana putih, sini hitam, kiri kanan hitam. So macam ni lah kita buat background untuk awana ni, untuk red awana lah. Kalau untuk MG tu kebanyakan kita buat semua hitam bila dah besar. Kalau kecil-kecil tu kita buat background macam ni lah. Background putih semua ataupun background macam ni. Jom tengok lagi background yang lain yang kita buat dekat red awana. Tengok belah sini. Ni untuk red awana guys, kita buat semua putih. Everything putih. Okay. Ni pun sama juga. Semua putih. Kegunaan background ni guys. So putih, hitam semua tu, biru semua tu adalah ada kegunaan-kegunaan sendiri. Cuma kan sekarang ni kebanyakan orang pakai putih dengan hitam. Putih ni untuk dicuci sisik lah. Untuk dia pergi nampak bersih, cantik. So kalau putih ni, contohnya awana ni, putih ni nampak kan. Cun nampak. Cantik. Okay. Keseluruhan dia nampak cantik lah. So nampak ikan tu nampak solid, cantik. Okay. Kalau untuk MG tu tak apa, kita boleh pakai putih ataupun hitam. Kebanyakan MG kita pakai hitam. Nanti kita tunjuk pula next episode MG. Okay guys. So yang belum subscribe my channel YouTube channel, please subscribe. Ni adalah cilurit-cilurit daripada pauk Ni adalah body spoonhead sumo ni. Tengah ijaz dia punya ekor bagi cantik lagi, kembang lagi nampak. Pecah-pecah tu bagi cun-cun lagi. Okay. So yang belum follow, yang belum like tu like, yang belum share tu share kan. Jumpa lagi. Bye-bye.